Assalamualaikum. Selamat petang semua. Cuaca hari ni kan panas betul ya. Lepas seminggu hujan. Hari ni dia balik jadi panas terik. Tapi tak apalah. Okay. Lepas tu, kalau korang nak tahu, ada yang kata kat saya, asyik tunjuk kampung yang sama je. So, hari ni saya nak tunjuk dekat korang suasana kampung sebelah. Kat kampung sebelah ni, ada tanah lot. Tanah lot kat sini pula semuanya dah habis terjual. Kiranya masih barulah tanah ni. Lepas tu, bila semua dah habis terjual, orang buat apa dengan tanah yang diorang beli tu? Diorang mulalah buat rumah. Jadi macam ni lah. Ya, sebenarnya proses diorang nak buat rumah. Lepas tu diorang akan ratakan tanah. Okey. Sebelum ambil batu-batu ke apa ke, ratakan tanah dulu. Bila dah selesai bab-bab ratakan tanah, kemudian barulah diorang akan bawa besi, bawa simen, batu-batu dan lain-lain. Ini merupakan salah satu contoh rumah yang separuh siap. Dia separuh je. Dia belum siap 100%. So, bila rumah dah siap, diorang akan cat lah. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh rumah yang sikit lagi nak siap tapi belum 100% siap. Yang ini kiranya 50% lah. Macam yang korang nampak, rumah ni 3 bilik, 1 dapur dan 1 bilik air. Yang ni master bed. Yang ni master lah. Bilik paling besar. Yang ini dia punya kitchen. Okay. Kat situ, yang this one toilet. Okay, yang ni toilet. Ni toilet. Dan belah kiri tu pula ada bilik. Belah kanan dan belah kiri ada bilik lah. So, macam ni merupakan dalam rumah orang Malaysia. Nanti bila dah siap, diorang hias lawa-lawa jadi cantik lah. Sekarang ni kan macam saya bagi tahu 50% baru siap. Dan kalau korang nampak banyak lagi bahan binaan yang masih berada di sini. Ianya menandakan bahawa rumah ni belum siap untuk dihuni. Dan rumah yang kat depan ni, kejap lagi yang saya akan tunjuk kat korang, rumah ni dah siap sikit lagi. Okay. Rumah yang ni, okay, ni rumah kampung tahu korang. Yang ni lah yang 80% dah siap tu, ni rumah kampung. Tapi, tak nampak pun macam rumah kampung. Dari dia punya desain rumah, warna rumah. Macam rumah moden dah tu. Sebab itulah saya kata kat Malaysia ni nama je kampung. Tapi, tak semestinya semua benda yang ada kat kampung ni macam tradisional, faham tak? Rumah ni bukan rumah tradisional pun, rumah-rumah biasa je. Okay, ni pun 70% dah siap. So, rumah-rumah ni sebenarnya, diorang pihak semua rumah ni ada owner. Dan owner diorang lain-lain, tak sama. Sebab tu lah desain rumah pun tak sama. Jadi jangan tanya kat saya, kenapa rumah ni bukan rumah kayu? Kenapa rumah ni bukan rumah batu? Jangan tanya kat saya sebab bukan saya owner rumah tu, orang lain. Kita datang ni just nak tengok je, nak tengok perkembangan kan. Sebab tanah lot ni kalau korang nak tahu, baru hari tu je habis terjual bulan 12. Ya ke bulan 12? Bulan 1, bulan 2 tu dah habis terjual. Bulan 12 diorang buka diorang punya pembelian, siapa-siapa nak beli. Bulan 2 habis dah. And sekarang diorang dah start buat rumah dah ya. Dan ada juga yang dah siap buat rumah and tinggal kat rumah tu. Kiranya dah ada penghuni dah dekat tanah lot tu sebenarnya. Tapi kebanyakan rumah masih dalam proses pembinaan lah. Sebab masih baru kan. Dan satu je nak cakap. Korang janganlah setiap kali saya mention, saya nak tunjuk ke korang suasana kampung, korang terus imagine rumah kayu, kereta buruk, ayam. Okay? Jangan terus imagine semua benda tu. Saya tahu memang semua tu merupakan ciri asas sesebuah kampung. Tapi dekat Malaysia ni, okay, kalau korang nak tahu, rumah kampung ataupun kampung tak semestinya betul-betul tradisional. Dia ada je yang moden. Macam yang saya tunjuk kat korang, kampung ni bukan 100% tradisional pun. Memanglah ada rumah tradisional tapi 1-2 buah sahaja. Dan kebanyakannya rumah biasa. Rumah yang biasa je. Beza antara taman dengan kampung ni, kalau kita beli rumah taman, desain rumah kita sama dengan satu line tu. Satu barisan taman tu,
Rumah kita sama dengan diorang. Tapi kalau kita beli tanah lepas tu buat rumah sendiri, ikut suka hati kita lah nak buat design macam mana. Nak buat rumah terbalik, nak buat rumah segitiga. Ikut suka kat kita. Tak akan ada orang yang sibuk. Okey? Lepas tu, kalau korang nak tahu juga, tengok bunga kantan ke semua ni kat sini, tak payah beli dah. Hari tu saya pergi bandar kan, waktu nak dekat musim perayaan. Korang nak tahu tak? Satu buah bunga kantan tu, RM3. Dekat kampung ni tak payah bayar RM3. Pergi minta kat jiran. Dia bagi. Dan kebanyakan orang sekarang ni, diorang lebih memilih rumah kampung tau. Sebab diorang boleh buat rumah tu sendiri. Macam tadi saya bagi tahu lah, diorang buat ikut desain suka hati diorang. Takkan ada orang yang sibuk, rumah kat tepi ni pula, yang ni ujung daripada tanah lot tadi. Kat sini rumah dah siap. Rumah ni dah siap dah. Yang ni rumah sewa sebenarnya. Owner tanah lot beli dan buat rumah sewa. Kemudian sewakan kepada orang-orang di sekitar. Sebab tu kalau korang nampak bentuk rumah ni, 4 buah rumah, bentuk warna semua yang sama. Dia lebih kurang macam rumah taman sebenarnya. Lebih kurang je. Kesemua rumah ni, kesemuanya dah berpenghuni. Kiranya satu tanah ni kan, semua dah ada penghuni dah. Bezanya ada yang dah buat rumah dan ada yang belum buat rumah. Korang nampak tak betapa cepatnya proses ni berlaku? Baru hari tu beli tanah, hari ni buat rumah, esok tinggal kat tanah ni. Macam faham tak? Dia laju sekejap je. Ianya menandakan sumber ekonomi penduduk setempat dalam keadaan yang baik. Diorang ada duit untuk beli tanah, diorang ada duit untuk buat rumah dan diorang dah bersedia nak tinggal kat rumah tersebut. Kira dah bersedia nak tanggung komitmen untuk duduk kat rumah kampung. Sebab kebanyakan yang beli tanah lot ni bukan duduk dekat kampung. Sebelum ni diorang duduk kat bandar. So bila diorang datang kampung, diorang beli tanah lot, diorang buat macam ni. Nampak? Dia macam-macam. Ni macam yang tadi saya bagi tahu, proses meratakan tanah dan lain-lain. Kesemua ni diorang buat guna duit. Ya, percayalah. Even nak ratakan tanah pun perlukan duit. Semua benda duit. Jadi, bila jadi macam ni, bila ada orang kata, orang kampung ni miskin. Sedangkan saya dah cerita semua benda ni full lengkap. Satu je nak kata, korang nak kata apa? Tak pakai lambu, korang nak kata orang tu miskin. Percayalah, dia setengah orang kaya. Ataupun orang yang betul-betul kaya, dia takkan tunjuk tau duit-duit dia apa semua tu. Orang yang acah-acah baru nak kaya je akan buat semua benda tu. Okay? Ni orang kampung ni awak. Korang nak kata diorang menanam, diorang bercucuk tanam kat tanah ni, menandakan yang diorang ni miskin. Tidak, ya. Hobi. Sebab saya pernah dapat komen. Lah, cili pun nak tanam ke? Ni mesti orang miskin tak mampu nak beli cili. Astaghfirullahalazim. Habis tu kalau hobi seorang tu menanam, kau nak kata apa kat dia? Kau nak kata kat dia kau tak boleh menanam. Sebab kalau menanam ni hanya orang miskin je. Oh no, salah ya. Itu pernyataan yang sangat-sangat salah. Jadi rasanya dah boleh berhenti dah kot topik-topik macam ni ya. Alhamdulillah hidup kami aman dan damai dan kita orang tak perlukan pun belas kasihan korang sebenarnya, okey? Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.